Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada para hadirin dan pendengar sekalian di 7th International Conference on Management, Education, Social Sciences and Innovation 2026. Saya Rusna Mustafa dari Fakulti Pendidikan, Bahasa dan Komunikasi mewakili rakan-rakan seperjuangan saya. Seperti nama yang tertera, Dr. Hamidah Abdul Wahab, Puan Siti Marina Kamil, Dr. Reni Dedat, Dr. Syamsul Abdullah dan Profesor Tim Sugi sebagai penerima geran kursi P. Ramlee Universiti Malaysia Sarawak, dan saya akan membentangkan kertas kerja saya yang bertajuk Analisis Persepsi Gen Z terhadap lagu-lagu Melayu Sarawak. Untuk pembentangan saya pada pagi ini, saya akan memfokus kepada ataupun memberi sedikit pengenalan kepada kajian kami. Kemudian saya akan beralih kepada tujuan dan objektif dan metodologi kajian, dan seterusnya saya akan membincangkan dapatan kajian. Seperti yang sedia maklum, kita semua boleh dikatakan tahu apakah itu lagu. Lagu merupakan kata-kata ataupun bait-bait indah, dan ianya digubah dan disertakan dengan irama dan melodi. Lagu merupakan sesuatu yang dihasilkan dengan menggunakan bahasa untuk dinikmati, dan bahasa itu pula menurut pandangan Asma Haji Umar adalah satu firasat ataupun petunjuk kepada sesuatu kebudayaan. Apabila kita berbincang ataupun membicarakan kebudayaan itu merujuk kepada cara hidup. Seterusnya, pada zahirnya kita faham bahawa lagu itu tujuannya adalah untuk menghiburkan. Namun, begitu, lirik lagu dalam bahasa yang indah juga membuai dan membelai perasaan jiwa pendengar. Dan ia juga berfungsi pada masa yang sama, ia juga berfungsi untuk menasihati, ia boleh mendidik, ia boleh menyampaikan critical social, dan ia juga mempunyai keupayaan untuk memberikan pandangan nilai kehidupan dan pandangan hidup sesuatu masyarakat. Dan di dalam negara kita seperti negara kita Malaysia, kita mempunyai masyarakat yang berbilang bangsa. Dan keindahan bahasa dan dialek kita bukan saja dituturkan, malah ia juga turut diserap dan digunakan dalam lagu-lagu, sama ada lagu-lagu moden ataupun lagu-lagu rakyat. Dan begitu juga halnya di negeri Sarawak. Negeri Sarawak mempunyai banyak bahasa dan dialek dan subdialek. Lagu-lagu etnik dalam dialek seperti dialek Melayu Sarawak dan juga bahasa Iban sering dimainkan dalam radio dan dikongsikan dalam media sosial dan digunakan sebagai penyeri dalam majlis-majlis keramaian. Maka kajian ini akan memfokus kepada persepsi anak muda terhadap lagu-lagu Melayu Sarawak. Dalam pembacaan kami faham dan kami tahu bahawa kajian-kajian lepas banyak memfokus kepada lagu-lagu moden. Namun, jika diteliti dan jika dibaca dengan lebih jelas, perbincangan intipati lagu-lagu yang mempunyai dialek tempatan seperti dialek Melayu Sarawak masih agak kurang dijalankan. Maka oleh itu kami bertujuan ataupun kami membuat kajian ini dengan dua objektif: meneliti kekerapan generasi muda ataupun generasi Z dalam mendengar lagu-lagu Melayu Sarawak, dan juga membincangkan persepsi generasi Z terhadap fungsi lagu dari segi hiburan, nasihat, unsur mendidik, critical social dan serlahan nilai jati diri Melayu Sarawak di dalam lagu-lagu Melayu Sarawak itu sendiri. Kajian ini hanya melibatkan seramai 20 orang responden, dan mereka merupakan anak muda yang berumur antara 19 sehingga 23 tahun, dan mereka adalah pelajar di sebuah institusi pengajian tinggi awam di Malaysia.
Pemilihan responden pula adalah bertujuan, persampalan bertujuan, dan kriteria yang telah kami tetapkan adalah mereka mestilah anak JAKI Melayu Sarawak, menetap di Sarawak dan boleh bertutur dalam dialek Melayu Sarawak. Data kajian kami pula dikumpul dengan menggunakan soal selidik yang dibangunkan sendiri oleh pekaji dan ia berdasarkan objektif kajian dan sorotan literature. Instrumen kajian kami mempunyai 7 bahagian, iaitu bahagian demografi, bahagian A iaitu bahagian demografi diikuti oleh bahagian B sehingga bahagian G yang memfokus kepada fungsi hiburan, fungsi unsur nasihat, unsur pendidikan, critical social, nilai identiti dan jati diri anak Melayu Sarawak serta bahagian yang terakhir iaitu persepsi keseluruhan terhadap kerelevanan lagu Melayu Sarawak dalam kalangan Gen Z. Maka dengan menggunakan soal selidik yang telah dibina sendiri oleh pengkaji, kami juga telah menyediakan tautan kepada lagu-lagu yang disertakan sebagai contoh dalam soal selidik kami. Lagu-lagu yang dimasukkan adalah lagu Puteri Santubong Puteri Sejinjang yang merupakan lagu tradisional ataupun lagu rakyat yang sinonim dengan negeri Sarawak, lagu Pak Tambang, lagu Inggah, lagu Uha Sarawak dan lagu Manis Bila Apu. Item-item dalam bahagian B sehingga bahagian G diukur menggunakan skala Likert 5 mata. Dapatan dibincangkan menggunakan frekuensi dan berat. Pada bahagian awal soal selidik kami, responden diminta untuk memberikan respons kepada soalan kekerapan mendengar lagu-lagu Melayu Sarawak. Majoriti responden hanya memilih option kadang-kadang. 80% mereka memilih kadang-kadang dan ini bukanlah sesuatu yang mengejutkan kerana mungkin Gen Z lebih terdedah kepada lagu-lagu dalam bahasa lain seperti bahasa Melayu standard, bahasa Inggeris dan sebagainya. Manakala untuk pilihan platform pula, YouTube dipilih oleh 60% responden sebagai sumber utama untuk mereka mendengar lagu-lagu Melayu Sarawak dan ini diikuti oleh platform TikTok, radio dan juga Spotify. Untuk bahagian pertama iaitu daripada segi fungsi hiburan, responden bersetuju bahawa lagu Melayu Sarawak memberikan satu bentuk hiburan yang menyeronokkan dan mempunyai alunan melodi yang menarik untuk generasi muda. Dan mereka juga percaya bahawa lagu Melayu Sarawak mempunyai potensi untuk bersaing dalam industri muzik moden masa kini. Berikut saya kongsikan jadual dapatan dengan item-item yang dibina untuk fungsi hiburan. Purata dapatan adalah 3.95 dan ini menunjukkan satu bentuk respons yang positif. Dari segi unsur kedua iaitu unsur nasihat pula, lagu-lagu Melayu Sarawak ini diberikan nilai yang tinggi oleh responden kerana mereka percaya lagu-lagu ini ataupun bait-bait dalam lagu ini mengandungi pengajaran ataupun nasihat yang berguna untuk kehidupan mereka. Mesej moral serta pesanan yang disampaikan juga dikatakan ataupun dipercayai bahawa ianya mudah difahami oleh pendengar daripada golongan muda ataupun Gen Z. Berikut saya kongsikan jadual dengan purata 4.01 untuk unsur nasihat. Seterusnya dalam unsur mendidik pula, kami memberikan juga 5 item di dalam bahagian ini dan dapatan menunjukkan bahawa Gen Z menganggap bahawa lagu-lagu Melayu Sarawak ini berupaya memupuk nilai-nilai murni
dan mendekatkan golongan muda kepada adab dan tata susila masyarakat setempat. Berikut merupakan jadual yang menunjukkan dapatan kurator yang juga tinggi 4.05. Dari segi kritikan sosial pula, dapatan menunjukkan bahawa responden bersetuju bahawa lagu Melayu Sarawak masih relevan untuk menjadi cerminan ataupun medium teguran terhadap isu-isu semasa, norma masyarakat dan realiti kehidupan dalam kalangan masyarakat. Berikut merupakan dapatan yang menunjukkan kurata 3.9 yang juga dianggap tinggi untuk kritikan. Seterusnya, untuk nilai identiti dan jati diri Melayu Sarawak, responden percaya bahawa lagu-lagu Melayu Sarawak boleh dijadikan sumber yang berkesan dalam memelihara warisan seni, budaya dan identiti masyarakat Melayu Sarawak. Mereka juga menzahirkan rasa bangga apabila mendengar dan menghayati lagu-lagu tradisional atau lagu-lagu tempatan yang mencerminkan akar umbi budaya mereka. Berikut merupakan dapatan kurata bagi nilai identiti dan jati diri Melayu Sarawak yang mendapat kurata sebanyak 4.39. Maka secara keseluruhannya, generasi di Melayu Sarawak dalam kajian kecil kami ini mempunyai pandangan dan penerimaan yang sangat positif terhadap kelangsungan lagu Melayu Sarawak. Lagu-lagu ini dikatakan bukan sahaja, kami mendapati bahawa lagu-lagu ini bukan sahaja dihargai sebagai karya seni hiburan warisan, tetapi mereka, responden kami juga percaya bahawa lagu-lagu ini masih relevan dan mereka percaya bahawa ianya harus terus dipromosikan melalui platform digital moden dan boleh diakses oleh anak-anak muda seperti YouTube dan TikTok. Dan ini perlu dilakukan agar lagu-lagu ini tidak luput ditelan zaman. Berikut merupakan dapatan dalam item persepsi keseluruhan Gen Z Melayu Sarawak terhadap lagu Melayu. Sebagai rumusan, dapatan kajian ini menunjukkan bahawa lagu Melayu Sarawak masih mendapat tempat di hati anak muda di Sarawak. Walaupun mereka secara amnya tidaklah kerap mendengar lagu-lagu Melayu Sarawak ini, tetapi pandangan dan penerimaan mereka sangatlah positif terhadap kelangsungan lagu-lagu ini. Dan persepsi positif anak muda ini bukan sahaja menunjukkan bahawa mereka menghargai karya seni hiburan warisan, tetapi mereka juga percaya bahawa lagu-lagu ini masih relevan dan harus terus dipromosikan melalui platform digital moden seperti YouTube, TikTok dan sebagainya, supaya ia tidak luput ditelan zaman. Itu sahaja pembintangan saya. Terima kasih. Dan sekali lagi saya ingin memberi penghargaan dan mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada Geran Kursi Piramli Universiti Malaysia Sarawak kerana memberikan sokongan untuk kajian ini. Assalamualaikum.